Hari ni kita orang iftar dekat Eksperimen Kitchen. Iftar dengan adik saya and adik ipar saya. And this is our food dekat atas table dekat Eksperimen Kitchen. Nampak banyak kan, tapi percayalah kita orang habis je semua ni. So let's makan-makan. So this is a few menu lah dekat sini. Ada set soto, ada tahu bergedil, lepas tu ada lauk pauk macam sambal udang, terung balado, ayam masak kicap, ulam-ulaman, shell out pun ada daging salai juga tau. Lepas tu ni set pasta, ada air balang, buah-buahan, roti john ada, char kway teow, set ayam gepuk ada kuih muih kering macam keropok lekor, apam balik, samosa. Ni ada set ayam goreng Korea, ada chicken tender. Lepas tu ada juga jajan-jajan kat sini, kerepek, ada set nachos, ada lemang, rendang, kuih muih, dessert. Actually ada beberapa lagi tapi ada yang saya tak sempat nak record. So this is like few menu yang kita orang berjaya ambil daripada meja. Oh, ada mantau juga tau, ada mantau and butter clam. Lepas tu ada juga ramen pedas. Lepas tu this is us almost nak berbuka. So anak saya dah lapar kat situ. This is Eksperimen Kitchen. That's all. Kita orang makan-makan, habis makan iftar and then balik kekenyangan.